sejarah Waraqah kan, Waraqah bin Nawfal dia kata bila Khadijah cerita tentang Nabi pergi ke gua, duduk di gua, kemudian ada satu makhluk datang suruh baca Iqra apa semua sekali kan, dia bagi tahu lah dengan sepupu dia ni alim tentang ilmu kitab kan, kitab Injil lah. Dia kata boleh jadi makhluk ataupun orang yang jumpa dengan Muhammad tu adalah makhluk yang sama yang jumpa dengan Isa, makhluk yang sama yang jumpa dengan Musa, makhluk yang sama yang jumpa dengan kebanyakan daripada Nabi-Nabi sebelum ni. Nampak tak? Jadi steady lah. Sehingga dia kata apa? Dia kata muncul sajalah, aku ni dah tua sangat. Aku ni dah tua sangat. Kalau tidak kerana aku ni dah tua sangat, dengan do'if ni, dengan tua ni, nescaya akulah orang yang pertama sekali akan menyokong Muhammad. Muhammad ni ciri-ciri yang untuk jadi Nabi ni ada pada Muhammad. Maknanya sebab tu Nabi kata orang yang waktu jahiliah pun dia baik. Ada kan jiran-jiran kita yang bukan Islam, ada kan? Baik tu kan. Baik, anak kita balik sekolah boleh duduk di rumah dia. Duduk di rumah dia. Kan dia nanti cakap, dia kata ni Ahmad, you punya ayah tak ada lah, dia pergi bawa you punya mama pergi hospital lah, nanti petang nanti dia balik. Sekarang masuk rumah aunty dululah. Ada kan? Baik tu. Ada jiran yang Islam juga kat sebelah tu, tak ada baiknya tu. Jadi kalau dia baik dah, buka mulut sikit. Buka sikit mulut tentang nanti tak mau belajar sikit dengan Islam. Buka mulut macam tu. Belajarlah sikit nanti Islam. Kan? Kadang-kadang kita ni, masalah kita ni, kita assume terlalu cepat sangat. Kan? Kita tak nak buka mulut. Padahal dengan buka mulut sikit tu 3 hari dia tak tidur kan? Kita cakap dengan dia, nanti ni pun sudah tua, anak-anak pun sudah pergi sana kan, tak mau belajar Islam ke? Kan? Kita rasa macam biasa je. Tapi 3 hari dia fikir, tu juga hari tu anak pun dah tak peduli aku. Betul-betul ni benda dia lah. Tapi sejauh mana kita mampu kita buat kan? Dan mengakhiri pertemuan kita pada malam yang berbahagia ini,